Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi sekali, kita bersama pengkaji alam mistik meneroka dan juga menjelajah ke lokasi-lokasi yang berpotensi yang ada gangguan. Okey, kali ini anda mesti tertanya-tanya, saya berada di mana sekarang? Saya berada di kawasan Bukit Hantu. Saya yakin anda tertanya-tanya kenapa saya berada di sini. Okey. Jalan ini sebenarnya adalah jalan raya yang menghubungkan dua jalan di antara Semenyih dan Hulu Langat. Jalan raya ini, untuk pengetahuan korang, adalah jalan pintas menuju antara Semenyih ke Kuala Langat. Okey. Dan jalan di sebelah bawah saya ni, belah sini, merupakan jalan menuju ke Semenyih. Okay, dan korang akan melalui empangan Semenyih. So, apakah misteri yang ada dekat Bukit Hantu ni? Dengarkan cerita yang saya terjumpa di dalam sebahagian vlog-vlog yang ada dalam internet. Sebaik habis waktu kerja sekitar 10 malam, lelaki berusia 45 tahun itu terus bergegas pulang ke rumahnya yang terletak di Ampang, Selangor. Muhammad Rizwan Abdul Syukur sempat berbaring di atas katil selama 45 minit sebelum berjalan menuju ke bilik stor untuk mencari kelengkapan memancing seperti joran dan mata kail. Memandangkan keesokannya adalah cuti hujung minggu, dia berhasrat untuk pergi memancing ikan air tawar di empangan Semenyih bersama seorang rakannya. Tepat pukul 12 malam, dia dan rakannya bergerak menaiki sebuah kereta menuju ke empangan Semenyih yang terletak kira-kira 40 km perjalanan dari ibu kota. Muhammad Rizwan yang memandu kenderaan pada hari itu memilih melalui jalan Sungai Tekali untuk menuju ke empangan yang terletak bersempadan antara Selangor Negeri Sembilan. Apabila melepasi kampung Sungai Tekali, Muhammad Rizwan mendapati kawasan tersebut seperti baru lepas hujan lebat kerana jalan tar basah selain sedikit berkabus. Sebaik menghampiri kawasan Bukit Hantu, Muhammad Rizwan memilih untuk memandu secara lebih perlahan sekitar 70 km sejam, memandangkan laluan tersebut yang berliku selain gelap. Ketika menghadiri satu selekor, Muhammad Rizwan dan rakannya ternampak kelibat makhluk berwarna putih yang berambut panjang berdiri betul-betul di tepi jalan. Sewaktu melihat makhluk yang dipercayai Pontianak itu, mereka berdua tergamam seketika sambil bulu roma meremang akibat daripada perasaan takut. Selepas nampak makhluk itu, mereka masing-masing mendiamkan diri sementara Muhammad Rizwan memilih melajukan kenderaannya supaya lebih cepat sampai ke destinasi. Menurutnya, mereka mula bertanyakan mengenai penampakan makhluk aneh itu selepas tiba di kawasan bercahaya di sekitar empangan Semenyih disebabkan masing-masing masih lagi merasa takut. Tegas Muhammad Rizwan, Bukit Hantu memang terkenal dengan kisah-kisah seram, terutamanya dalam kalangan penduduk tempatan seiring dengan namanya yang mempunyai perkataan hantu. Katanya, laluan di Bukit Hantu semakin popular sejak kebelakangan ini, terutama dalam kalangan penunggang motosikal
yang ingin melayan selekor dan juga pengayuh basikal. Kawasan ini semakin popular, terutama mereka yang hendak layan lap dan mengayuh basikal di laluan mencabar. Golongan tersebut hanya berani berbuat demikian pada waktu siang sahaja. Pada sebelah malam, memang tidak ada orang yang hendak buat aktiviti. Hendak lalu pun takut kerana terlalu gelap serta sunyi. Tidak hairanlah kawasan ini sangat menyeramkan. Kisah seram ini telah disiarkan di Akhbar Kosmo. Untuk pengetahuan penonton, di belakang saya ni adalah Empangan Semenyih, di mana saya percaya setengah rakyat Malaysia tahu kejadian misteri dan mistik yang berlaku dekat kawasan Empangan Semenyih. Tetapi disebabkan kami telah diarahkan oleh pihak berkuasa, kami tidak dibenarkan untuk melakukan pengamaran berdekatan dengan Empangan Semenyih. Oleh itu, kami telah diarahkan oleh pihak berkuasa untuk melakukan pengamaran paling hampir dengan Empangan Semenyih. Oleh itu, kami diarahkan oleh pihak berkuasa untuk melakukan pengamaran paling hampir berdekatan dengan Empangan Semenyih, iaitu Bukit Hantu. So, apakah yang berlaku malam ini di Bukit Hantu? Ayo, saksikan pada malam ini. Let's go. Tak like? Okay, alright. Thank you guys. Sangkut, alamak, korang kena check line korang. Sebab untuk pengetahuan korang, saya buat live pada malam ni. Sebelah saya ni betul-betul pencawang. Di belah sini ada pencawang. Line saya memang full bar kat sini, 100% full bar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bye-bye. Siap. Belum lagi. Waalaikumsalam. Tadi sangkut, sekarang okey, mantap. Baik. Terima kasih, mata. Saya tak tahu nak panggil awak apa. Mata je saya panggil. Kurang. Ni Okay. Macam biasa. One Tiger Yo. dan juga wife dia Bunga. Okay, kita jalan rapat Kita jalan bertiga, rapat. Saya tak tinggalkan seorang-seorang. Kalau ikutkan, memang sebelum ni siapa yang kenal pengkajian mistik memang tak pernah tinggal tak pernah jalan secara beramai-ramai, seorang-seorang. Okey. Bunda dah masuk katanya. Okey. Bunda duduk Seremban sekarang. Yo, saya berada di Seremban. Okey, jom kita fokus kat kawasan ni. Kenapa tempat ni digelar sebagai Bukit Hantu? Tapi memang pure hutan kiri kanan hutan Saya masa mula-mula datang kemari pun saya agak ragu-ragu sikit sebab kita risau line tak ada kan. Maklumlah kawasan hutan. Seremban ada Bukit Hantu. Bukan Seremban. Ini bukan kat Seremban, ini kat Semenyih. Dan saya ada baca beberapa blog berkenaan dengan tempat ni yang mengatakan ramai orang yang menggunakan jalan ni selalu terlempak kelibat putih berdiri di tepi jalan. Jadi malam ni kita nak tengok secara sendiri. Abang Fai dia relax je tu, dia santai. Tapi jarak-jarak sikit lah. Ha? Tak apalah, dia santai, dia relax je. 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 Saya pun pelik kan, kenapa tempat ni dipanggil Bukit Hantu. Mas, terima kasih Mas, semoga panjang umur, dilimpahkan rezeki. Kan, saya macam ada sedikit kehairanan. Kenapa tempat ni digelar sebagai Bukit Hantu? Mesti ada cerita dan ada sebabnya. Dan hari ni pun Alhamdulillah, kan, cuaca agak baik. Tak hujan sebelum-sebelum macam sebelum ni. Mana ni bang? Ni Bukit Hantu. Nama tempat ni Bukit Hantu. Bukan saya saja-saja letak tempat ni memang diberi nama Bukit Hantu.
Okey, sebelum kita lanjutkan lebih jauh. Astagfirullahalazim, benda apa pula melekat belakang aku ni. Okey, sebelum kita lanjutkan lebih jauh lagi ke apa? Orang kata lebih melanjutkan kita punya paranormal. Saya nak ingatkan kepada semua penonton setia saya, live saya pada hari ini ditaja dan disponsor oleh Muhib bin Coffee. Okey, dan Muhib bin Coffee kedainya terletak di Kajang Perdana. Siapa yang tinggal berdekatan dengan kawasan Kajang dan Semenyih, boleh datang singgah ke Muhib bin Coffee. Okey, korang boleh menikmati makanan western yang pada saya agak berlainan daripada kedai lain. Di Kajang Perdana. Boleh singgah-singgah kedai tu, korang nikmati dan rasakan kelainan makanan westernnya. Okey. Sebab saya dah tengok sendiri dan saya dah makan, saya dah rasa memang berbeza dengan makanan western yang lain lah. Kopi dia pun sedap. Kok unduh. Innahu min Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Mari kita. Unduh dulu. Korang dengar tak? Ada dengar apa-apa tak? Undur dulu. Dan untuk pengetahuan, saya ambil pot ni sebab dia berdekatan dengan pencawang. Jadi risiko untuk lag payah sikit. Macam biasalah kan. Pasat, tahu ke 12. Yang cakap dalam tu kenapa? Yang live sini. Dia pergi cakap dalam telefon dia sendiri. Saya pun pelik ke? Apa ada cakap kat dalam tu? Hei, kan aku dengan bini aku ni baru 2 kali pergi buat parah dah biol lah. Oneng dia buatnya. Dia cakap dalam telefon dia sendiri. Saya pun toleh juga. Dia cakap dengan siapa? Pening saya. Pening saya ni. Aduh mama. Dia cakap share live, tapi dia cakap dalam telefon dia. Saya cakap, asal cakap kat situ? Yang dalam live kat telefon saya, dia cakap. Ajem. Biasalah buat lawak je lah. Aduh. Poning saya. Pening. Kabur. Ajak bergurau pula. Tak, saya pelik geng. Bateri ni saya dah charge penuh. Tinggal 1. Pelik tu saya ni. Dah charge penuh, tinggal 1 bar je bateri. Heran tu saya. Itu bah? Tinggal 1 bar je. Ni apa hal pula ni tiba-tiba mati pula. Kelakar. Kan? Kena kacau. Gadget saya kena kacau. Tiba-tiba saya punya power bank off. Okey dah. Main lampu kelip-kelip. Suluh kat dia. Lepas tu dah dekat tu, turunkan lampu ke bawah. Lambat. Tiba-tiba power bank saya dia off. Padahal nak ikutkan power bank saya tak pernah off sendiri Kelakar. Memang kelakar. Aduh. Siapa yang pernah tengok live saya kan, pernah stay dalam live saya, dia tahu saya punya perangai. Saya
macam ada nampak something lah kat sini. Maksudnya lampu dah tak bagi kerja sama dah ni. Geram. Saya ada nampak something lah ni. Mama. Lampu. Sini. Sini. Nampak? Bateri saya habis. Alamak, saya ada nampak something ni kat sini ni. Sekejap. Mudah-mudahan dia tak lari lah. Bukan torchlight ni. Saya tak lampu kecil. Kenapa? Unstable connection, serius lah. Jangan jauh-jauh mama. Nampak tu orang pesan. Kat sini mama, kat rumah ayang. Sini mama, ayang. Saya ada nampak something kat sini. Sekejap. Ni kat sini. Saya ada nampak benda ni. Tadi saya ada nampak macam ada kelibat lagi kat sini. Ke mata saya yang salah tengok ni? Jangan lag please, nak tengok sama. Itulah. Mata dah keliru dah ni. Sekejap. Apa yang korang nampak? Perlu screenshot, korang screenshot. Kalau perlu screenshot, korang screenshot je. Korang ada nampak apa-apa? Sebab pada mata saya tak nampak apa-apa. Okay. Dalam kamera pun saya tak dapat apa-apa. Tapi saya dapat rasa macam ada something yang berdiri dekat tengah ni. Antara Y pokok ni. Yep. Apa tu? Dah screenshot? Okay. Kalau korang dah screenshot, apa lagi? Kita terjah lah. Kita tengok dekat-dekat sikit. Saya tak tahulah. Lain ada. Macam kakak cantik. Itulah. Kita datang dekat sikit, kita tengok. Saya memang jenis makhluk yang tak kerti nak lari. Kan, kalau nampak memang tak kerti nak cabut lagi. Lagi aku kejar lagi ada. Ni kat sini. Muncul lah. Oi. Kasih tangkap tu hantu tu. Tak ada makna yang nak nangkapnya. Dia tak ada kesalahan jenayah. Di bawah enactment section. Macam-macam. Kesian member baru nak healing-healing malam-malam minggu. Nak healing lah sangat. Bersama Mama and Tok Wan. Semoga panjang umur, dilimpahkan rezeki. Apa yang diberikan tu semoga Allah ganti lagi, berlipat kali ganda lagi. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Oh, pokok jari macam gini yang best ni. Kadang-kadang tengah-tengah rekod video macam ni, kadang terselik kat celah ni. Kita ada apa jackpot tau tadi so sampai sini. Sebelum kita datang kemari tadi sebenarnya ada jackpot, tapi masa tu kita tak buat live. Kan, tapi memang ada jackpot. Nanti kita cerita. Nanti nanti. Oi. Alamak, sekejap je dia tunjuk. Alah, tak sempat lah. Ada benda putih tadi kat sini. Baru tertoleh je dia dah lari masuk dalam. Yes.
Saya rasa agak selamat dekat kawasan ni kerana saya tak nampak lagi ada trek oik-oik hutan. Karabau pindik. Kalau Sabah kata karabau pindik. Siapa yang tahu bahasa tu dia tahulah. Karabau pindik tu. Serius rugi. Memang ada tadi. Sekejap je putih tu kat sini tadi. Aduh, saya tak boleh tertoleh pula. Oh, yai. Tak terpen kamera. Tapi tak tahulah. Sebab saya ada 2 kamera tau korang. Kat tangan saya ni kamera live. Okay, dekat dada saya ni ada satu kamera off record. Off record ni kamera dia agak terang sedikit. Nah, kamera yang off record dekat dada saya ni yang akan kita upload masuk ke dalam YouTube. Mama? Good night semua. Baik. Terima kasih Bujang Senang. Terima kasih banyak. Semoga panjang umur dilimpahkan rezeki buat Bujang Senang sekeluarga. Mudah-mudahan Allah ringankan beban. Hai. Dan kenapa mata aku tadi nampak ada benda kat sini? Tap screen korang. Tap screen. Terima kasih Bonda. Tap screen. Terima kasih. Terima kasih Bonda. Semoga Allah bertambah rezeki. Tap screen. Terima kasih Tuan Bon. Nak kata saya terbaik, taklah. Ada orang lagi hebat lagi daripada saya. Kan? Satu malam je live sampai 5-6 ribu. Saya nak dapat 100 pun sakit. Kasih. Tapi syukur Alhamdulillah. 100 apa? Anga, Explore Crew. Hati-hati ya Wan and Mama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bujang Senang. Yang 93 kasih lebih sikit 100 ke? Apa tu? Tap screen. Oh, tap screen. Tak apa tap screen tu. Salam Hadi. Terima kasih Nga. Terima kasih Hadi. Dah lama kan kita tak buat live. Macam ni lah. Kan, seronok kan? Tok Aduka ada. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Tok Aduka ada, Tuan Bon ada. Linda Mas pula. Liza Hashim. Dalam tu. Something dangerous. Jom. Hah? Jom. Something dangerous. Aku dengar. Keluar sini. Aku dengar tadi. Keluar sini. Kau tak payah nak melalak, menangis kat dalam tu. Sini, keluar sini. Muncul kat tepi ni. Aku nak tengok. Garang lah. Kena garang sikit. Keluarlah cantik. Dasar bacot, penakut. Tak baik macam tu kan? Sebenarnya benda tu kita cakap macam tu, kita provoke. Keluarlah. Itu ibu kat mana? Kau tak cantik, sebab tu kau tak keluar. Kan? Yang. Woi, ada benda terbang. Ada warna hitam terbang adik. Ada bayang hitam terbang kat sini tadi. Saya nampak bayang putih. Tak tahulah dapat shot ke tak. Salam hadir, terima kasih Amin Jeram. Tapi tadi suara nangis tadi, memang clear tadi suara nangis tadi. Tapi saya tak boleh nak jauh sebab Abang Fai ada kat bawah, ada kat atas. Saya tak berani nak dengarkan Abang Fai seorang-seorang. Pasal sini kawasan risiko sikit. Sebab polis, sebab pihak berkuasa pun dah ada bagi tahu kat kita juga kan. Kata sini kawasan jenayah agak tinggi tau. So dia kata minta hati-hati. Tak ada yang dengar batuk.
Alamak, bonda pun dengar ada yang batuk. Tak ada yang batuk, bonda. Unduh. Mama, Ya, belakang saya. belakang ni. Pegang baju. Sekarang ni depan kita orang tadi ada bunyi ranting patah lagi sekali Kuat tak tu? Kuat. Kali ni ranting patah kuat. Kita risau benda yang nyata. Tu je. Ramai pula yang dengar batuk. Ni yang saya risau ni. Salahnya kami tak dengar apa-apa ni. Bonda tak bunga tak batuk, saya pun tak batuk. Masalahnya. Ada yang ikut kot. Wallahualam. Okey, jujur dia batuk sebab lupa makan ubat ibu dan anak. Okey, jujur saya katakan sekarang ni apa yang saya tengah rasa dekat sini sekarang, saya terasa seperti sedang diperhatikan. Tapi bukan seorang, tapi ramai. Saya terasa seperti sedang diperhatikan. Dan saya tak tahu kat mana kedudukan dia. Mama, pegang baju saya. Sebab saya tahu saya yang ada kat belakang. Tu je. Okey, kita diam sekejap. Dengar. Dengar kan? Okey, jalan tepi. Ada kereta. Tak ada kereta, jalan tepi. Okey, sekarang ni saya jalan bersendirian. Saya arahkan bunga untuk tinggal bersama dengan Abang Fai di atas. Saya jalan berseorangan saja ni. Guna kamera Indon tak boleh zoom in and zoom out 8K baik punya. Saya mensyukuri apa nikmat yang ada. Itu saja. Okey, saya cuba sehabis baik. Dan saya tak pernah pun minta dengan orang untuk sponsor apa-apa. Ini je kamera yang saya pakai dan saya usahakan sebaik yang mungkin untuk penonton-penonton saya. Saya jalan seorang Bunga tak ada dengan saya. Okey, bunga ada dekat tu dengan Abang Fai kat tepi tu. Okey. Saya seorang ni. Saya jalan seorang. Mana yang pernah lama dengan saya dia tahu saya memang ada masa saya akan jalan seorang. Saya nak ambil masa lebih kurang dalam 10 minit je untuk saya feel seorang-seorang kat kawasan ni. Mesti ada sebab. Mesti ada sebab kenapa tempat ni dia panggil Bukit Hantu. Kan? Karan, terima kasih. Oi, apa benda tu? Ui, macam ada benda besar datang kemari je. Macam ada benda besar datang kemari je. Saya terdengar bunyi apa tau? Bunyi macam pokok yang tinggi-tinggi macam ni. Seperti dilanggar sesuatu. Hai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Edi. Waalaikumsalam Karan. Hai, ada benda macam benda besar mengejar ni. Macam
Kau kalau benda yang di luar sebalik mata aku ni kan, jangan cuba-cuba. Tapi kalau nyata ni, minta maaf, minta ampun. Saya dengar tadi. Lama tak buat. Sompot mak kau. Sompot. Itulah, rasa macam dia lompat dari pokok ke pokok. Yap, Eddie, jalan dia sama macam kat Jemaluang. Tapi Eddie, sini yang rarenya, bukit ni digelarkan dengan nama dia sendiri, iaitu Bukit Hantu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih lagi bersama dengan Pekajian Mistik. So, kali ini penggambaran kita lakukan di kawasan Semenyih dan kami lakukan di kawasan Bukit Hantu. Okey. So, pertama sekali saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada penaja kita, iaitu Muhyiddin Coffee, yang telah menaja penggambaran kita pada kali ini. Dan kali ini cerita di sebalik tabir ataupun cerita di belakang tabir, apa yang tidak terlihat ataupun tidak terdengar, tidak terasa di belakang kamera. So, kali ini saya bersama dengan isteri saya. Okey, dan kita boleh sama-sama dengarkan dan kongsikan apa yang dialami oleh isteri saya. Okey, semasa penggambaran itu berjalan. Okey, terlebih dahulu saya nak ceritakan berkenaan dengan semasa hari kami tiba di kawasan tersebut. Semasa kami membuat persiapan kamera dan juga kami set up stand-stand kami masa tu, adalah beberapa kejadian aneh dan unik berlaku. Sewaktu tu, masa tu kamera belum on lagi, dan ada beberapa suara yang memeranjatkan saya juga sewaktu kamera sedang dipersiapkan. Dan saya nak tanya pada isteri saya, okey, Yang, apa saya rasa Yang masa hari penggambaran tu? Masa kereta tu parking kan, saya rasa seram tu biasalah. Nama pun Bukit Hantu kan. Lepas tu bau hanyut kuat sangat. Saya nak beritahu pada Wan Tiger. Tapi masa tu saya senyap je kan. Saya takutkan saya beritahu benda tu datang pula. Jadi saya buat tak tahu je. Sampailah orang kata sesi penggambaran. Masa tu ada bau hanyut juga Ada, awal-awal dah bau hanyut kuat sangat. Okey, so saya jujur saya katakan, saya tidak terbau sebarang hanyut ataupun apa. Cuma saya ada terdengar beberapa suara yang pelik ketika tu lah. Okey, dan saya pun kelang kabut juga set up benda tu sebab saya tengok aktiviti dah mula rancak. Padahal waktu tu sekitar 9 ke 10 malam masa tu baru pukul 9 lebih pukul 10 malam, tapi aktiviti dah agak rancak juga waktu tu. So, saya ringkaskan sedikit dan kemudian kita lakukan penggambaran lah. Okay? Dan saya masa tu bersama dengan sahabat kita, iaitu Malam Mistik Profile. So, kami berjalan sama-sama, cuma dalam keadaan berjarak lah. Dan cuma saya ditemani oleh isteri saya saja ketika itu. Okay? Dan benda yang saya nak highlightkan sepanjang penggambaran ni adalah kita terdengar 3 kali bunyi ranting patah. Betul? Okay? 3 kali bunyi ranting patah. Dan ranting tu saya anggarkan sekitar besar lengan saya. Okay? Dan agak deras dan juga kuat bunyi ranting tu patah. Dan ranting patah yang pertama tu, saya dan isteri saya terdengar benda tu, dan malangnya benda tu tak terakam di dalam kamera. Dan saya agak menakutkan, yang menakutkan saya lah ketika itu adalah benda pertama dalam fikiran saya adalah binatang buas. Okey, sebab kalau kita tengok kawasan keliling tu pun memang kawasan hutan, betul? Betul. Hutan tebal So expectation saya kemungkinan gajah dan juga kemungkinan haiwan-haiwan yang bertaring lah, okay, seperti harimau apa semua. Sebab kami dimaklumkan juga dekat kawasan tu pun ada binatang liar seperti harimau dan juga gajah lah. Okay. So, apa lagi yang masa penggambaran tu berjalan? Masa penggambaran tu berjalan, bunyi tu jangan cakap lah, macam-macam bunyi ada kan. Nak kata bunyi monyet pun ada, nak kata bunyi burung pun ada. Kadang-kadang ada bunyi orang kata apa,
ada bunyi, ada orang kata macam bunyi apa ni? Bunyi yang orang kata tak tahulah bunyi apa, macam menyeramkan jugalah, ada lah, tapi tak tahu benda apa. Bunyi macam mana? Agak-agak bunyi macam mana? Ada kedengaran menangis. Yang menangis tu Wan Tiger dengar masa tu. Yang tu sebelum ranting kedua sebelum ranting yang kedua patah. Tapi tu pun tak terakam tak? Ada terakam, tapi tak berapa jelas suara dia. Bunyi memang banyak dengar, tapi kita orang tak boleh nak kena pasti dia bunyi kata macam halus ke entiti ke apa tu kan. Tapi macam banyak dengar bunyi burung, bunyi di situ banyak kera banyak, mungkin kera ke apa ke kan, macam tu. Kera memang banyak. Masa kami lalu sebelah petang membuat tinjauan tu pun adalah beberapa ekor kera yang berkeliaran mencari makanan. Dan kalau saya perasan malam masa hari kita tinjau sebelah petang tu pun ada anjing banyak. Anjing banyak. Tapi itulah dia masa buat penggambaran tu dia tak ada pula lalu di situ, dia ada di bawah dan di maksud dia ujung bawah sana dan ujung bawah sana, yang satu lagi tu. Ya, betul. Kan? Bahagian puncak, bahagian kita tak ada. Bahagian kita tak ada. Kurang sikit. Tapi anjing memang tak ada dekat kawasan kami yang kami buat penggambaran ni. Dia sebelah bawah sikit, sebelah bawah bukit sikit tu dengan sebelah bukit sebelum naik daripada Empangan Semeni. Yang situ memang anjing banyak. Okay. So selepas tu malam tu kita berjalan berdua. Okay. Dan sewaktu sebelum bunyi ranting yang kedua patah tu, ada satu suara kedengaran. Saya dengar dengan jelas suara seperti seorang perempuan dalam menangis. Okay. Dia sedang menangis dalam kesedihan tu lah. Itu yang saya terpaksa berkeras sedikit suara ketika tu, dan saya cuba untuk memberi satu tindak balas kepada dia untuk cuba memujuk dia untuk dia munculkan diri. Tapi malangnya dia tak nak tunjukkan lah. Okay. Tapi evidence yang mengatakan kawasan tu ada susuk putih yang dipercayai Pontianak, hampir nak berjaya lah kita dapatkan pada malam tu. Okay. Dan apa lagi yang sebelum kita naik ke atas tu, yang kita berjalan naik ke atas tu, apa yang saya rasa? Masa naik ke atas tu, bawahannya tu sepanjang, saya rasa sepanjang perjalanan ke depan ke belakang tu memang bawahannya lah. Macam bawahannya. Lepas tu ada gangguan dengan telefon, dengan apa lagi? Gangguan telefon. Dengan apa tu, saya punya apa? Power bank automatik padam semua. Tak pernah berlaku Saya cakap terus terang, sepanjang saya buat penggambaran, tak pernah berlaku power bank saya mati sendiri. Kali ni tiba-tiba dia mati sendiri. Okay. Dan dalam rakaman tu pun korang boleh tengok. Pertama sekali dia kacau saya punya lampu saya tiba-tiba padam. Kemudian saya terperasan yang saya punya camera of recording saya tu termati sendiri. Saya cakap, kenapa dia mati sendiri? Lepas tu bila saya keluarkan power bank tu, saya tengok power bank tu off. Dia off sendiri. Tu yang saya macam dah pelik dah, apa hal kau matikan power bank aku? Sedangkan power bank saya punya bateri waktu tu memang penuh 100%. Kamera masa tu kabur. Seolah macam ada benda di hadapan. Kabur. Macam tu. Okay. So bau Hanyi ke bau Hamis? Hamis. Bau Hamis binatang sepanjang perjalanan tu dan sepanjang penggambaran tu dilakukan, memang ada bau Hanyi, bau Hamis binatang. Itu yang buatkan saya berjaga-jaga dengan keadaan keliling. So tu yang agak bila dengar bunyi ranting patah tu yang kita pengen. Ranting patah yang keberapa yang bunyi kuat sangat sampai kita terpaksa berundur lah. Yang ketiga. Berundur memang kuat betul, seolah macam ada gorila dalam hutan tu. Betul. Yang langgar orang kata batang pokok tu yang rasa suatu benda yang besar langgar. Rasa macam orang kata gerun jugalah masa tu. Tu yang berundur ke belakang tu. Saya tak nafikan ranting patah ni melibatkan haiwan. Saya tak menafikan benda tu. Cuma yang agak mencurigakan kami berdua adalah sewaktu peristiwa 3 kali ranting patah tu, dia betul-betul menuju ke arah kami.
Okay. Masa kami nak menuju ke satu lokasi tu, selang ingat 100 meter ke 200 meter daripada kawasan kami tu, ranting patah. Yang menariknya, 2 kali ranting patah tu semasa kami menuruni bukit. Okay. Dan 2 kali tau kejadian tu kat situ, ranting patah dengan kuat. Lepas tu kami cuba ubah lokasi, pergi main ke kawasan atas bukit, pun ranting yang patah. Dia bukan ranting yang kecil-kecil tau, ranting yang besar-besar lengan. Dia macam dahan-dahan yang besar lengan patah, seolah-olah macam memberi isyarat kepada kami jangan menghampiri kawasan tu. Kita orang nak teruskan ke hadapan lagi, tapi memandangkan kita berkooperasi dengan Abang Profile. Jadi kita orang tak dapat tinggalkan dia lah takut apa-apa hal berlaku kan. Betul. Masa tu pun keadaan Abang Fai pun dia tak berapa sihat, okay? Dan kaki dia pun sakit. So kami pun tak boleh nak berjauhan sangat dengan Abang Fai, takut apa-apa berlaku kan. Saya dapat rasakan kalau kita ke depan sikit mungkin ada penampakan, sebab dapat rasa aura di depan, tapi memandangkan ketenangan Abang Profile, jadi kita orang bataskan perjalanan kita orang ke depan. Kami hadkan lah. Kami hadkan. Jadi kami bila, walaupun berjarak yang jauh, tapi bila saya toleh ke belakang, saya boleh nampak kelibat Abang Fai lagi lah. Okay, jangan sampai tak nampak kelibat dia. Dan kami pun tak tahu apa yang akan berlaku kat sana kan. Sebab kami pun dipantau oleh pihak berkuasa, okay, daripada pihak PDRM. Yang membenarkan kami buat penggambaran di situ pun adalah pihak PDRM. Dan dia pun memberi kami ingatan supaya berhati-hati lah dekat kawasan tu. So yang kita skip bahagian penggambaran. Waktu tu saya yang dipanggil oleh Abang Fai untuk melakukan podcast di lokasi gol. Okay. So apa yang saya rasa waktu dekat podcast tu? Masa dekat podcast tu saya terpandang ke depan, seolah saya nampak macam ekor harimau kumbang. Depan kan saya cakap yang apa ni? Bak torchlight masa tu kan. Jadi masa tu agaknya sayang pun tak perasan saya panggil. Jadi benda tu terbiar begitu je lah. Kan saya nampak ke depan tu nampak macam depan saya tu ada harimau kumbang di atas pokok masa tu. Masa tu memang betul lah kelibat dia masa tu. Saya nampak kat depan saya masa tu. Lepas tu dalam penggambaran, maksud saya dalam video Abang Profile, belakang saya ini ada pendampakan satu susuk muka yang orang kata hancur di belakang saya. Dan Abang Fai ada tunjuk dengan saya gambar tersebut dan bila saya meneliti balik gambar tu, bukan satu tetapi ada 2 penampakan yang berjaya dirakamkan sewaktu podcast Abang Fai bersama dengan isteri saya, di mana satu makhluk yang muka yang merah dan berdarah hancur di belakang dia. Dan kalau korang tengok pada gambar yang saya sertakan dekat korang ni, ada satu lagi penampakan seperti seakan-akan macam kuntilanak betul-betul berdiri di belakang Abang Fai. Lepas tu ada satu sewaktu dalam buat podcast tu kita menghadap kamera kan, jadi bermakna benda-benda entiti ni dia akan nampak kita kan, dia akan fokus kita sebab masa tu cahaya terang kan, cahaya terang kan. Dalam masa tu saya dapat rasakan ada satu aura yang datang kat saya bergerak ke arah saya, tapi saya kata tak nampak sebab disilau dengan cahaya kamera. Benda tu kalau datang pada saya sebab pengalaman lah kan, dia seolah ada, dia akan dapat sesuatu, kalau ada sesuatu yang mengancam saya, benda tu akan datang. Jadi dia berada di sekeliling saya. Benda tu akan berada di sekeliling saya. Kalau dia terasa saya ni akan terancam, benda tu akan datang menuju ke saya macam tu. Dan kalau korang perasan mungkin tak ada dalam ni, kalau korang tengok dekat dalam video Abang Fai sewaktu podcast itu berjalan, kalau korang tengok keadaan saya ketika itu, saya macam tak senang duduk. Okay? Saya macam ke depan, ke belakang, saya pergi depan kereta, saya pergi belakang kamera. Okay? Korang tak akan nampak, mungkin korang nampak atau mungkin korang tak nampak dalam video Abang Fai tu sewaktu podcast itu berjalan. Dan saya memang tak senang duduk ketika itu. Okay, saya terasa macam ada sesuatu yang besar sedang menghampiri kawasan kami membuat podcast kat kawasan tu. Itu yang buatkan saya meninjau kawasan keliling, apa benda yang ada dekat kawasan tu. Ternyata bila Abang Fai share satu gambar tu pada saya, rupanya benda tu bukan jauh mana pun, belakang Abang Fai dengan isteri saya je.
Tapi alhamdulillah lah malam tu tidak tak ada apa yang perkara yang tak diingini berlaku lah. Okey, dan Tapi last kali sewaktu abang kita nak hentikan podcast tu kan, ada dengar suara apa? Menjerit kan? ada satu suara yang nak kata burung tak burung, nak kata orang tak orang. Okey, memang ada dengar satu suara tu sebelum kami endkan bahagian Dia podcast. seolah memberi tanda suruh kita berhenti. Podcast. Kita datang tempat dia kat sini, kita jaga tak kita mau. Itulah dia bunyi dah tu signal lah. Okey, dia suruh macam seolah-olah dia macam suruh kita hentikan penggambaran tu dan kemudian kami beredar dekat kawasan tu lah. Okey, dan semasa perjalanan kami pulang daripada kawasan tu pun agak scary juga, dan ada beberapa penampakan yang nampak daripada penglihatan saya, semua atas izin Allah. Okey, dan masa tu kamera tak on. Okey, kamera kita dah off, kita dah tutup apa semua. Dan masa perjalanan nak pulang tu ada beberapa penampakan yang berdiri di tepi jalan lah. Tak, tu saya nampak, saya dapat rasakan ada benda yang mengejar daripada belakang. Masa tu belakang memang Bukit Hantu tu memang gelap, tak ada lampu langsung. Betul. Jadi saya duduk belakang, memang gelap lah. Depan ada terang sebab ada lampu kan. Sebab saya memang belakang memang gelap habis. Seolah macam ada benda kat belakang saya yang mengejar macam tu. Waktu turun daripada Bukit Hantu. Waktu turun daripada Bukit Hantu. Okey, itu apa yang dialami oleh isteri saya tau. Okay, saya tak menyangkal benda-benda macam tu. Okay? Dan mungkin korang tengok pada video mungkin pada biasa je kan, tapi cuba korang datang dan korang hayati sendirilah. Tapi masa siang tu pun dapat terasa aura dia. Walaupun kita tak pergi ke dalam, kita baru pergi ke awal perjalanan ke Bukit Hantu tu, dapat merasa aura dia keras sangat. Memang orang kata banyak sangat entiti kat situ, sebab saya dapat rasa dia menekan, macam seolah menekan diri saya. Kepala saya pening masa tu apa semua, tapi saya dapat atasi lah benda tu kan. Sebab benda tu sekali ni berlaku, kita dapat atasi lah kan. Memang walaupun kita belum sampai ke tengah lagi, kita bawa ke bawah nak mengambil penggambaran, tapi entiti tu ada di situ. Kawasan tu rasa macam keras aura dia. Betul lah, kuat sangat aura dia. Soalnya dia macam menekan sangat. Sampai ada satu tempat, satu lokasi dekat Bukit Hantu tu, saya terpaksa berhentikan kenderaan dan saya pusing balik. Saya mengatakan pada isteri saya terasa macam ada satu perbandaran dekat kawasan tu. Dan apabila saya memandang jauh ke kawasan tu, hati saya dapat menggambarkan ada satu bentuk bandar dekat kawasan tu. Sedangkan kawasan tu semua hutan. Lama saya mengamati kat kawasan tu. Saya tengok betul-betul, saya rasa betul-betul kan, saya amati. Memang ada kawasan pembandaran dekat kawasan tu, cuma tak terlihat daripada mata saya je. Mungkin alam sebelah kan, mana tahu kan. Wallahu alam. Wallahu alam. Tak pasti kan. Itu semua kuasa Allah dan semua tu atas izin Allah juga. Okay. So setakat tu je yang kita dapat share kan. Dan apa yang berlaku pada Bukit Hantu ni korang boleh tengok sendiri, dan saya tidak cakap benda ni real. Yang menentukan dan yang menilaikan adalah para penonton sendiri. Sebab mungkin kita akan ulang balik di situ. Kemungkinan kami akan repeat balik. Kemungkinan kami akan sebab repeat balik. mungkin itu adalah pertama kali suai kenal mungkin. Kan. Jadi kita itulah antara ke situ ataupun di kawasan situ juga. Mungkin kita akan repeat balik macam tu. Okay, so terima kasih kepada yang menonton channel Pengganjalan Mistik. Okay, kali ini istimewa, saya bersama dengan isteri saya, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada isteri saya kerana bersungguh-sungguh untuk berada di sini, untuk sharekan pengalaman dia sendiri di kawasan Bukit Hantu. Dan untuk pengetahuan korang juga, selepas ini mana-mana penggambaran yang saya akan lakukan, saya tetap akan ditemani oleh isteri saya. Dan dia adalah pembakar semangat saya, dan dia jugalah pemberi semangat kepada saya untuk saya melakukan penggambaran ini. So stay tune, dekat mana lagi lokasi lepas ni Pengganjalan Mistik akan terjah. Kita akan lihat sejauh mana kebenaran cerita dan juga mistik yang tersimpan di sesebuah lokasi. So thank you sayang. Bye bye semua. Bye.
kawasan berdekatan dengan empangan Semenyih, iaitu Bukit Butus. Bukit Butus pula. Cut! Ya Rabbana